Hey guys, selamat pagi. Assalamualaikum. Kita orang nak pergi Taman Tugu hari ni. Biasalah Ken kan. Jalan jam lah. Parking penuh lah. Tapi kita orang terpaksa parking jauh sikit. Dan kita terpaksa bernapak daripada parking kita orang nak ke Taman Tugu main entrance tu dalam 16 minit. Tadi memang banyaklah orang parking tepi jalan kan. Berlambat orang parking tepi jalan tadi. Okey, nanti kita sampai, kita tunjuk main entrance dia. Oh, ingatkan tu pintu masuk. Salah. Kita kena ke depan lagi. Panjang jalan ni, orang memang parking kiri kanan lah. Dekat bawah-bawah jalan ni. So, jalan jadi sempit lah. Daripada 2 lane jadi 1 lane. Siapa nak masuk sini time weekend, fikir dulu ataupun datang awal. Subuh kat Taman Tugu ni. Ada parking tapi jauh sedikit nak menapak. Cuma parking yang disediakan tu dah full. Okay guys, kita dah sampai dekat main entrance. So hari ni macam ada event, ramai sikit lah orang. Meriah kawasan ni. Ada jual-jualan, ada kopi. Sana. Tu denang. Macam jualan. So meriah sikit lah hari ni. Kita tengah ikut trail tapak Semayan. So trail dia macam ni. Please follow the one-way system. Kita akan ke kiri. Please be alert, mindful and respectful of the flora and fauna. Okay. Alright, jalan dia dah boleh dikatakan macam masuk hutan juga. Okay, apa perasaan awak kita berhiking hari ni? Alhamdulillah dapat parking first. Lepas tu ni semua okey lagi lah. Masih bermula kan. Lepas tu suasana ni pun hutan seronok lah juga. Tapi hutannya dia dah well prepared lah. Dengan dia punya denai dia tu dah cantik. So kalau budak ke selesai sangat lah. Cuma kalau parent yang nak kena bawa stroller tu pengsan juga lah. Dengan bertangga-tangga. So tangga dia agak tinggi Kalau mana-mana ibu-ibu yang bawa anak-anak kecil, perhatikan elok-elok, jaga keselamatan mereka. Mak ayah yang sakit lutut tu tak galakkan lah. Sebab ni terlalu adventure tu kan. Separuh jalan nanti susah lah nak handle nanti. Okay, kalau korang perasan, dekat setiap pokok kat sini dia ada name tag tau. Ada yang ada nama pokok. So kalau nak kenal pokok, bolehlah datang ke sini untuk kenal pokok. Yang ini kayu arang. Nampak tak? Yang ini podo jati laut. Nampak? So hutan-hutan kat sini dijagalah, diterokai dan dijaga. So mata korang kena alert untuk dapat tahu nama-nama pokok dekat sini. Kalau anda orang yang suka adventures tapi berada di bandar, bolehlah datang sini merasai suasana hutan sebenar. Walaupun kita dalam bandar, tapi kita rasa kita macam dalam hutan. Boleh dengar sound of nature dalam ni. Korang dengar Padu tak?
Bunyi dia guys, menenangkan jiwa dalam ni. Okay, tangga yang tinggi sikit, kita kena hiking. Live riang-riang kat sini. Apa tak? Riang-riang. Sana satu. Live guys, live. Seronok guys datang sini. Dalam perjalanan tu kita ada banyak spot-spot cantik untuk kita bergambar. So kita stop untuk bergambar. Okey guys, kita jumpa satu jambatan kat sini. Titi. Titi kayu menghubungkan antara platform di mana kita berdiri ke platform lagi satu. So kita lihat. Itu dia berjaya. Ni kalau ada air mata air sini. Kalau hujan mungkin kawasan ni akan ada banyak air. Dan selepas Titi, kita jumpa tangga kejayaan. Tinggi tangganya. So kita kena slow stepping supaya kita tak penat. Okey, kita dah nak sampai ke hujung jalan. Kita dengar dah bunyi-bunyi lagu kat depan tu. Penat jugalah berjalan. Kita orang terjumpa pokok besar gini. Tak tahu berapa ribu tahun pokok ni. Akar dia tebal-tebal tau. Korang tengok tebal dia, akar dia. Tebal weh. Okey, kita dah exit, dah complete satu denai sekarang ni. Ni baru satu denai tau. Belum berdenai-denai. Kalau berdenai-denai, berpeluh-peluh kita. Dia ada kawasan macam ni lah, adoption untuk pokok. Bayar 100, korang boleh adopt korang punya pokok dekat sini. Okey, dekat sini dia ada giveaway. Taman Tugu Plan giveaway. Dia dapat pukul 8.30 sampai 10.30 je. Satu person satu pokok. Kita boleh ambil apa-apa pokok je dekat sini. Okey, tapi kena follow dia punya IG kat social media dia dengan hashtag. Kita kena post dan follow. Banyak juga pokok yang dah habis. Okey, dia kena follow dulu guys. Follow dulu. Boleh ambil plan dulu tapi follow lah lepas tu. Dia mana-mana lah, tapi janji kena follow lah. Jangan tak follow. Ambil pokok apa ni? Atopus. Tak tahu nak ambil pokok apa, tapi pokok ni giveaway lah daripada Uniqlo. Taman Tugu Uniqlo. Rasanya ada hari ni je, tapi ini antara pokok-pokok yang ini dibagi. Plan yang giveaway ada 4, 8, 12. Ada 12 pokok. Tapi sekarang ni tinggal tak semua, tapi sekarang ni tinggal ni je. Apa perasaan dapat pokok free? Saya suka. Sampai ni boleh bawa pergi sini lagi. Okey, kita dah penat-penat berjalan. Kita kena kopi dulu. Sejuk, rasa puas hati ya. Okey, kita dah habis pusing satu jungle trekking lah. Satu denai dekat Taman Tugu. Siap dapat pokok free. So, apa lagi adventure kita kali ni? Jangan lupa follow, like dan subscribe channel Abang Mem untuk the next adventure. Okay guys, ciao.